Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan Agenda Melayu Berdaulat dan hadirin sekalian. Saya melihat kita berhimpun di sini, rupa-rupanya kita boleh duduk di noktah yang sama, iaitu Melayu Berdaulat. Tahniah kita ucapkan kepada barisan pencetus gerakan Melayu Berdaulat. Apa yang saya harapkan, gerakan Melayu Berdaulat ini akan menjadi agenda besar dalam negara kita. Kerana kita yakin inilah titik besar yang boleh menyatukan orang Melayu. Akhirnya kita akan bangun sebagai Melayu Berdaulat. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan gerakan Melayu Berdaulat ini bukan hanya di pusat sahaja. Ini agenda kita bersama, merentasi parti politik, melintasi NGO dan seluruh rakyat Melayu. Agenda Melayu Berdaulat adalah agenda kita bersama. Kita akan pastikan ia bukan wujud, bukan bergerak di Kuala Lumpur, tapi dia akan berlanjut nantinya di setiap negeri, di Kelantan, di Terengganu, di Perlis, di Johor, sampailah ke Pulau Pinang. Gerakan Melayu Berdaulat menjadi kuasa semak dan imbang bagi rakyat. Tuan-tuan sekalian, saya melihat ini penting. Kita mesti besarkan saiz Melayu Berdaulat ini. Dia bukan slogan, tetapi ia satu bentuk struktur gerakan yang mampu kita bangun sebagai kuasa pengimbang. Isu tanah reserve, siapakah yang akan semak dan imbang? Kita lah Melayu Berdaulat. Dulu kita pernah menggagalkan melayan Union. Ketika mana Majlis Raja-Raja dah nampak bersetuju dengan British, maka itu pemuncak yang paling tinggi. Maka Melayu Berdaulat telah pun mampu menggagalkan, kerana milik kuasa semak dan imbang itu ada pada rakyat. Laut Pahang diceroboh bukan 1000 ekar, puluhan ribu ekar. Bukan setahun, bukan 2 tahun, puluhan tahun. Tetapi oleh kerana gerakan Melayu Berdaulat baru hari ini muncul, insya-Allah kita bangun sebagai kuasa semak dan imbang. Kita semua merasakan Melayu Berdaulat adalah milik kita dan dia bukan dimiliki oleh mana-mana parti. Melayu Berdaulat bukan dimiliki oleh mana-mana NGO, tetapi Melayu Berdaulat satu gerakan gema, gelombang yang kita bina. Kita boleh menjadi penentu kepada parti politik akan datang. Ini yang kita mahukan. Tuan-tuan sekalian, dulu namanya Tanah Melayu. Siapa tuan tanahnya? Tuan tanahnya orang Melayu. Sekarang bumi yang kita pijak ini namanya Malaysia. Kita pasakkan dalam kepala kita, tuan tanahnya. Walaupun namanya Malaysia, tuan tanahnya ya orang Melayu, tuan tanah di sini. Sebab itu saya merasakan amat wajar kita semua yang hari ini menjadikan Melayu Berdaulat suatu titik besar penyatuan, merentasi NGO, merentasi kepartian, kerana itulah titik kebersamaan kita semua. Itulah titik besar kita semua. Kita terpanggil datang bukan kerana parti, kita terpanggil datang bukan kerana kita NGO, tetapi kita terpanggil datang kerana kita nak pasakkan dalam kepala kita ini Melayu Berdaulat merupakan gerakan besar yang mampu untuk menjadi pengimbang kepada kuasa politik yang rakus di luar sana.